So, bagaimana nak buat tuntutan di Mahkamah Perusahaan? Nama saya Irdina dan saya salah seorang peguam di Lewis Liao Chambers, an employment law firm in Kuala Lumpur. Dalam video hari ini, saya akan berkongsi tentang cara untuk membuat tuntutan di Mahkamah Perusahaan. Di Malaysia, ada dua tempat di mana para pekerja ataupun bekas pekerja boleh membuat aduan tentang majikan, iaitu pertama, Jabatan Tenaga Kerja ataupun JTK, dan kedua ke Mahkamah Perusahaan. Tapi dalam video ni kita akan explain yang sebenarnya untuk filekan tuntutan di Mahkamah Perusahaan sebenarnya kena lalui Jabatan Perhubungan Perusahaan dahulu ataupun JPP. Aduan ke JTK adalah berkenaan gaji yang tidak dibayar ataupun potongan gaji tanpa sebab yang munasabah ataupun kontrak ditamatkan tetapi tidak mendapat apa-apa faedah penamatan. Jadi generally kalau berkenaan gaji, allowance, aduan akan dibuat ke JTK. Manakala aduan ke Mahkamah Perusahaan pula ataupun JPP adalah berkenaan penamatan kontrak secara tidak sah ataupun unfair dismissal. Jadi bagi para pekerja di luar sana yang kontrak pekerjaan telah ditamatkan atas sebab yang you rasa tak sah dan tak wajar ataupun you sendiri pilih untuk meninggalkan pekerjaan atas sebab constructive dismissal ataupun forced resignation, bolehlah membuat tuntutan terhadap majikan di Mahkamah Perusahaan. Jadi, kenapa kena filekan tuntutan di Mahkamah Perusahaan? Apa sebenarnya kuasa Mahkamah Perusahaan ni? Sekiranya Mahkamah memberi keputusan yang berpihak kepada pekerja, Mahkamah boleh mengarahkan reinstatement. Maksudnya Mahkamah perintahkan company untuk ambil balik you sebagai pekerja. So you join balik company tu, you sambung bekerja. Tetapi dalam kebanyakan tuntutan di Mahkamah Perusahaan, Mahkamah takkan awardkan reinstatement. Kenapa? Sebab dalam kebanyakan kes dah tak ada hubungan kepercayaan antara pekerja dengan majikan. Dah tak ada relationship of trust and confidence antara employee dengan employer. Jadi apa yang Mahkamah akan buat sebaliknya adalah berikan award untuk compensation in lieu of reinstatement. Maksudnya, pekerja akan mendapat pampasan untuk setiap tahun penuh bekerja dengan syarikat tersebut. Maksudnya, kalau you filekan tuntutan di Mahkamah Perusahaan, you dah kerja dengan company tu 10 tahun. Jadi, you layak dapat compensation in lieu of reinstatement sebanyak 10 bulan gaji terakhir yang diterima. Mahkamah Perusahaan juga mempunyai kuasa untuk perintahkan company bayar gaji ke belakang ataupun back wages. So back wages ni dia akan kira daripada tarikh penamatan pekerjaan sampai tarikh Mahkamah berikan award. Tetapi back wages hanya boleh diberikan untuk tempoh maksimum 24 bulan. Maksudnya kalau daripada tarikh hari penamatan pekerjaan you sampai tarikh Mahkamah bagi award 12 bulan, 1 tahun. Maksudnya you boleh dapat 12 bulan je. Tapi kalau let's say daripada tarikh penamatan pekerjaan you sampai tarikh Mahkamah bagi award 3 tahun, 36 bulan. Paling maksimum Mahkamah boleh bagi adalah 24 bulan sahaja. So, bagaimana nak buat tuntutan di Mahkamah Perusahaan? Sebenarnya, tuntutan di Mahkamah Perusahaan ni tak boleh buat directly ke Mahkamah Perusahaan. Pertama sekali, pekerja perlu pergi ke Jabatan Perhubungan Perusahaan yang terdekat dan filekan borang P1. Borang P1 ni cuma kena letakkan maklumat diri, butiran pekerjaan, butiran majikan, dan kita kena pastikan yang kita ada dokumen-dokumen yang penting untuk support tuntutan kita. Sebagai contoh, kontrak perkhidmatan, kontrak pekerjaan, surat penamatan perkhidmatan, surat peletakan jawatan, dan apa-apa sahaja dokumen yang berkaitan dengan tuntutan you terhadap majikan you. Lepas dah filekan borang P1 ni, JPP akan hantar suatu surat atau email kepada pihak pekerja dan pihak majikan untuk jemput datang satu sesi rundingan damai, iaitu sesi conciliation. So waktu sesi ni akan ada negotiation lah antara pihak pekerja dengan pihak majikan. So pada sesi rundingan damai ni, pegawai JPP akan berjumpa dengan pekerja dan pihak majikan untuk mencari satu penyelesaian. Dan sekiranya pihak-pihak boleh mencapai satu penyelesaian, pihak-pihak akan tanda tangani satu MOU ataupun Memorandum of Understanding, Memorandum Persefahaman, dan kes akan tamat di situ. Tapi kalau
pihak-pihak tidak boleh mencapai apa-apa penyelesaian, then kes ini akan dirujuk ke mahkamah perusahaan. So, time tu baru akan pergi ke mahkamah perusahaan. Di mahkamah perusahaan, pihak-pihak akan diberi peluang untuk memfailkan kertas kausa masing-masing. So, macam penyataan kes untuk membutirkan semua tentang tuntutan kes. Lepas tu, pihak syarikat akan diberikan peluang untuk respon kepada pernyataan kes tersebut. Dan waktu ini, pihak-pihak akan nyatakan kedudukan masing-masing berkenaan tuntutan tersebut. Kemudian, selepas semua kertas-kertas kausa dah difailkan, pihak-pihak akan melalui perbicaraan. So, waktu ni pihak syarikat, pihak pekerja, dua-dua akan panggil saksi masing-masing untuk hadir pada waktu perbicaraan. Dan selepas perbicaraan dah tamat, pihak-pihak akan diarahkan untuk memfailkan hujahan bertulis masing-masing pula. Dan selepas tu baru mahkamah boleh berikan keputusan. Macam complicated kan? Tapi sebenarnya dekat mahkamah perusahaan, pihak-pihak boleh memilih untuk tidak diwakili oleh peguam. Maksudnya, you handle sendirilah you punya kes. Boleh je. Tapi situasi yang sebaiknya adalah untuk melantik peguam sebab peguam lebih familiar dengan prosedur, dengan proses. Jadi kalau sesuatu yang tak diduga berlaku, peguam you tahu macam mana nak handle. Dan juga kerana peguam lebih familiar dengan keperluan undang-undang untuk membuktikan tuntutan you terhadap majikan you. Jadi itu saja untuk video hari ini. Harap-harap video ni boleh bantu para pekerja di luar sana ataupun bekas-bekas pekerja di luar sana yang tertanya-tanya tentang cara untuk memfailkan tuntutan di mahkamah perusahaan. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, bolehlah tengok video Louis Liao Chambers di YouTube ataupun Instagram, ataupun komen di video ini. Bye!